Assalamualaikum buat semua tuan-tuan dicintai dan diridai oleh Allah. Allah Akbar, Allah Maha Baik tuan-tuan. Sambil minum petang kat tepi sungai ni. Okey, video tadi tu saya jala pagi tadi. Hari ni 15 bulan 11 kalau tak silap saya. 15 eh. Saya semalam pun saya jala, hari ni pun saya jala. Semalam saya jala, alhamdulillah dapat banyak lampam, dan bila dapat seekor sebarau hampir 1 kilo, saya terus balik. Sebab saya risau sebarau tu mati. Jadi bila bawa balik tu saya letak dalam akuarium lah. Hari ni asbab jala tu juga alhamdulillah dapat lampam, sebarau lagi, tapi tak besar macam semalam lah. Okey tuan-tuan, asbab jala ni alhamdulillah lah baik. Jala ni saya perhatikan lah dalam suasana akhir zaman ni, bagus juga kan. Bila berlaku krisis makanan, ada jala, ya Allah. Tambah jala yang saya pakai ni, saya tak pandai pakai jala yang biasa orang pakai tu kan, nak kena letak kat bahu ke apa, saya tak pandai. Jadi jala ni mudah balik macam piring je, macam pinggan je. Orang macam saya tak pandai jala ni. Kalau saya tahulah tuan-tuan, masa saya duduk dekat KL dulu kan, saya duduk kat bandar, Allah Akbar, sana banyak betul ikan lah. Jadi yang mana kat bandar-bandar besok ni kan, kalau ada krisis makanan kan, jala tu alhamdulillah lah boleh jadi asbab yang baik. Sebab ikan banyak kat Kuala Lumpur ni. Bukan kat pasar je, dekat parit-parit, dekat sungai-sungai tu kan, Sungai Kelang, area Mid Valley pun berlambak. Allah Akbar. Jadi bagus untuk suasana air zaman ni. Kita tahu orang sekarang ni pula tengah sibuk dengan emas, cari emas. Diorang tak tahu bahayanya bila berebutkan emas ni. Tetapi ya, orang terlupa nak persiapkan stok makanan, peralatan untuk dapatkan stok makanan tu. Allah Akbar. Boleh jadi asbab yang baik tuan-tuan. So pada yang berminat boleh tengok dekat beg kuning tu, insya-Allah.